Okey, konsep kami ialah Pak Belang yang menyediakan menu ayam golek. Okey. Dan ayam golek ni kita sediakan dalam bentuk hutan lah, hutan belantara. Dan Pak Belang ni kita letakkan dalam kandang lah sebab dia berbahaya kan. Okey, untuk rekan Syawal ni kita sediakan konsep yang berdasarkan hikayat yang Pak Belang ni. Pak Belang ni dia lebih kepada watak sampingan lah dalam legenda cerita Sang Kencil dan juga cerita Pak Pandey. Pak Belang satu watak yang garang dalam cerita Sang Kencil, tetapi dapat dikalahkan oleh Sang Kencil yang kecil tu oleh kerana kebijaksanaan Sang Kencil. Walaupun dia garang tapi dapat dikalahkan oleh kebijaksanaan. Alhamdulillah, pengunjungan pada tahun ini sangat meriah dengan konsep cerita rakyat. Jadi kita dapat berbagaikan kostum dan juga konsep-konsep yang ditonjolkan oleh setiap gerai dan nampak keberbagaian dan kemeriahan kat situ. Tahun depan insya-Allah kita buat konsep yang lebih meletup mengikut isu semasa. Dan saya rasa semua staf UN dapat bagi komitmen yang 100% untuk yang akan datang. Okey, pertama kali terima kasih kepada semua penganjur untuk Raikan Syawal pada tahun ini. Dan kami dari PPM mengucapkan terima kasih lagi sekali sangat yang tidak terhingga. Dan semoga kita dapat mengeratkan lagi ukhuwah kita di kalangan semua warga UM demi memartabatkan UM pada masa untuk peringkat yang lebih tinggi. Kita hasil perbincangan daripada API dan AEI sebab bos kita bersama dengan AEI juga. So kita bawakan konsep Siluncai bersama dengan labu-labunya yang menaiki sampan lah sebab dia kena terjun dengan labu-labunya tu daripada sampan tu terlepas dari terima hukuman daripada Sultan. Rasa dalam seminggu ke 2 minggu sebelum kita dah berbincang, kita dah bermesyuarat dengan AEI di API untuk jayakan konsep ni lah. Pembahagian kerja tu AEI dia bawakan konsep hiasan kat sini. So kita siapkan labu dan pakaian luncai. Ucapan selamat hari raya kepada semua warga Universiti Malaya daripada saya Siluncai dan bersama staf API dan AEI yang menjayakan konsep ni lah.